นี้เป็นกทมเมืองที่คนเปิด Hei, kenapa kat sini? Hari ni kami dua kat sini kita nak promote Whisky dan Midori. Kita akan bawa mana semua kedai yang ada di Perlis. Okey, nanti kami tunjuk semua kedai. Senang masuk nak cari kalau kata papers tak ada tengah mancing semua boleh lari pergi kedai mana ada dekat kat sini. Alright. So tak payah prepare daripada rumah. Just main di Perlis. Duduk je ke kedai mana yang kami bawa pergi. Stay tune. Sat. Orang Perlis, Sat. Nak pergi hantar stok ni. Jangan risau pasal paper. Tak payah bawa jauh-jauh. Main Perlis je. Sambil jalan-jalan, sambil cari stok. Sat, nak pergi hantar. Tempat pertama kita dekat Pasar Borong Guan. Di sini ada mai kasih. Jom. Masuk pintu Pasar Borong. Sini. Ya, abang ni sampai sini, sampai Perlis dia buat je. Ada mai kasih. Daripada saiz jambu ke convenient. Jom. Sampai dah tempat kedua. Oslo Fresh Mart. Jom. Sedap mah. Stok tak ada. Ni pergi ambil stok tu. Okey, dekat Pasar Raya Oslo Fresh Mart, kedai kedua kita. Kita ada Wheezy, kita ada Midori. Fresh, memang rak kita kat sini je. Harga pun murah, ada mai kasih tau. Dekat sini ada mai kasih tau. Selain daripada Midori dan Wheezy, cari pampers, Pasar Raya Oslo ni ada macam-macam. TV Smart Trading dah sampai Padang Besar nanti kan. Tiba-tiba pampers habis, Padang Besar tepi tu lah, boleh naik ke sini. Mana? Dekat barang. Oi, tengok, mai check barang. Saya barang kami laku, laju. Barang berkualiti ni memang semua tempat orang cari ni lah. Betul. Kat sini ada stok ni. Okey, jom kita pergi tempat seterusnya. Okey, jom. Tak boleh api, hujan. Tadi rasa lompat 2 orang, tinggal seorang. Tapi tak apalah, baik-baik je. Sekarang kita dekat Padang Besar. Tu. Arkid Padang Besar. Arkid ni ada Padang Besar. Okey, kedai dia kat sini. Sini. Tengok sini. Boy MM. Paper sampai dekat Padang Besar. Boleh main cari dekat sini. Tak jauh mana? Dekat je. Jom. Ya! Nah, sampai dah tempat kelima. Super Jimat dah. Jom. Macam mana? Tahu dah kedai-kedai yang kami bawa ni. So, mai sini belah-belah utara, jangan risau. Sebab kedai banyak, bukan kedai sikit. So, nanti kita jumpa lagi. Kita akan buat video belah Kedah pula. Bye-bye. Pohon beringin tegaknya tinggi.